Hai guys, nak tukar Unify ataupun nak kekal Unify? Maksud I, kalau hari ini you tengah guna Unify, so sudah habis kontrak, adakah nak tukar ataupun kita panggil transfer lah, transfer pergi telco lain ataupun kekal? Okey, jom kita find out. Okey kawan-kawan, kalau you orang sudah ada guna Unify, so kalau tak tukar kan, tak apa, kita sini ada tawarkan Maya juga yang you orang boleh dikatakan menaik perhatian jugalah. Kita ada free 3 bulan, 6 bulan, free iPad, free TV, dan banyak lagi. So you yang boleh request, tak payah transfer request ke mana-mana telco, semua sama Mia. Kita boleh buat rayuan, tengok you nak buat macam mana. Ada banyak cara, nak buat baru Mia pun boleh dekat alamat baru, no hal. So semua boleh request, just tanya saja. Apa-apa you DM kami. Okay, sharing is caring. Okay, bye-bye.